bila kita dah damaikan, dah baik-baik, kemudian kita ungkit balik, dulu kan akulah yang mendamaikan kamu semua. Kan. Ataupun dulu engkau ni aku dah bergaduh tau. Ataupun suami isteri kan dia dah berkonflik. Minggu lepas kita baru je bergaduh. Dia ungkit balik cerita. Sebenarnya saya yang bagi maaf pada awak. Kalau tidak kita tak berdamai. Jangan ungkit perkara lama kerana itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman istilahnya fa'aslihu. Dia mendamaikan. Dia baiki perkara yang ada. Jadi kalau dah baik, tak payah dia pergi buka cerita tak baik. Okey. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, apabila kita nampak sebentar tadi ya, dapat orang yang bertelingkah, kita islah pelihara kasih sayang Allah dengan takwa. Ya. Tanda kita ini dapat lebih banyak rahmat Allah, kita akan damaikan orang. Kita pisahkan fakta daripada rasa, jangan panaskan orang yang luka, tegur pihak melampau batas dan bina perjanjian kecil untuk kita baiki ke depan. Islah. Ya, islah. Baik. Kemudian jangan runtuhkan maruah manusia. Ini ya ayyuhallazina amanu yang keempat. Kita baca ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Yang ini amat penting ya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini yang keempat. Yang keempat ini, wahai orang beriman, jangan sindi. Ya. Jangan sindi ni, jangan kita yashar, suhriya. Jangan sindi orang lain. Satu kaum dengan kaum yang lain, mungkin kaum yang lain itu lebih baik, mungkin perempuan yang lain itu lebih baik daripada perempuan lain. Di sini penting sikit tuan-tuan ya. Ada pula orang perempuan nama keluar kat sini. Kenapa orang lelaki tak ada? Ya. Satu, Allah mulakan dulu. Bab sindi menyindi ini, satu kaum dia suka sindi kaum lain. Sindi ini tuan-tuan ialah merendahkan seseorang, ya, meletakkan orang yang satu lagi itu tidak berharga ataupun kurang berharga, kurang bagus, itu namanya sindi. Ya, selain daripada kita menggunakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kaum yang satu lagi kerana merasakan kaum yang satu lagi itu dia tak deserve penghormatan. Maka Allah gunakan perkataan kaum satu. Okey, nombor dua apa? Nisa. Mengapa nisa?